Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, Alhamdulillah. Jumpa lagi kita Usko di channel Smart Labo Angler. Mantap. Alright, macam biasalah. Hari ni aku pergi mancing. So aku dah lama tak mancing kat kawasan ni. Waktu siang. Hari ni aku ada masa free dalam setengah hari macam tu lah. So aku keluar pergi mancing ni buat masa ni aku seorang je ni. Tak ada siapa-siapa selain aku. Okay, so aku nak try mancing kat belah depan ni dulu. Nanti tak ada, baru aku pindah ke sebelah sana lah. Kita try sini dulu. Apa-apa pun kita try dulu. Okay, setup aku macam biasa lah. Rod drift black fire, spec 38, reel Shimano Stradic 2500, and gewang. Okay, gewang ni gewang Offmer pasal. Tapi aku dah repaint balik lah. Aku dah repair balik, cat baru, cat pun lebih kurang je lah. Offmer ni dia floating tak silap. Okay, kita cuba di kawasan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang indah, cuaca pun elok. Alhamdulillah cuaca ini. Tapi sini hujan je, petang hujan. Sebab ada banyak kawasan-kawasan yang dah banjir kan. Ada. Okay, kita nyebrang sini bosku. Oh, tu ada apa tu? Pelampung ke apa tu? Macam lah. Ke bola nyut. Alhamdulillah. Ada orang masuk malam ni. Semalam ni dia orang main ni. Tak mungkin siang. Malam ni dia orang main. Sebab ada air mineral dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Letak bag. Weh, gagak. Kau jangan nak ngantau barang aku gagak Okey, kita mulakan balingan. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap adalah siakap-siakap dekat bawah-bawah batu tu yang merindui aku. Oh, dia dah tengok aku punya air kat situ. Dia nak ngentam aku punya air pula. Betul lah gagak kau. Angin boleh tahan ni. Dia tahan kuat juga angin ni. Oh, memarang ah.
Patutlah ikan tak ada. Tergabung kau. Alamak, hujan pula. Sud. Terus pergi. Itu memang saiz syahdu macam tu. Ha tu. Ha. Set terus. Ha. Ah. Jangan lepas. Ha. Rempit pun rempit ah. Ha. Baru aku cakap set. Terus berdecet. Saya rempit. Aduh. Rempit pun rempit dah. Sebat je lah bosku Ha. Saya rempit dia ni. Tapi belasah je dah. Nak dibagi kan. Gewang Offmer. Mantap. Alhamdulillah. Ada lauk goreng pun sedap ni. Kecil-kecil lah. Yang penting berdenyut. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Kena. Tak tahu ikan apa ni. Ikan apa ni? Baby. MJ. MJ boleh lah. Ambil. MJ ni bosku. Tapi boleh lah. Bawa-bawa goreng. Limbang tak ada. Limbang tak ada kan. Okey lah. Mantap. Kena. Ni bau sedap ni bosku. Barulah padu. Macam ni saiz. Alhamdulillah. Jangan kau lepas. Jangan kau lepas. Mari sini. Jangan kau lepas. Jangan kau lepas. Ayo, cukup. Cukup. Oh, kuat lagi ni. Saiz ni. Cukup.
Cukup. Oh, wah tu dah nampak tu. Kasar bosku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo. Sini. Dia main kat alur lah. Dia tak nak ke tepi. Dia tak nak ke tepi. Hui. Oh, dia tak nak ke tepi Oh, tak nak timbul ni bosku. Dia tak nak timbul. Dia tak nak timbul lagi. Dia tak nak lagi. Cukup. Cukup. Cukuplah. Alhamdulillah. Berjaya. Ini baru betul ni bosku. Saiz padu. Saiz mantap jiwa. Alhamdulillah. Kena kat insang bosku. Memang rezeki aku. Memang mantap. Mantap jiwa. Saiz ni bosku. Ini memang saiz. Mantap. Okey bosku. Inilah risiko yang perlu kita ambil Kalau gewang tak hook dekat mulut, berana luar daripada mulut lah. Inilah risiko yang kita perlu ambil ni. Kangkang bosku. Depan, belakang pun sama. Belakang pun sama ni. Tapi tengah ni paling teruk lah. Tengah paling teruk. Tapi rezeki aku lah hari ni. Alhamdulillah. Ayo. Mana lagi ni siakapnya ni? Air dah cantik dah ni. Ni kejap lagi harus laju dah ni. Wah, sana dah bunyi so. Aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Sebab dah bunyi lah. Sana tu dah turun dah tu so. Sana tu hujan dah turun dah. Sana pun hampir-hampir. Baik aku kemas dulu lah. Seram sejuk juga ni bosku. Kemas dulu lah. Okey. Cukup orang untuk hari ni. Sebab cuaca tak mengizinkan. Sekarang ada aku balik meranduk pakai lutut ni kan, pakai peha ke, pakai pinggang ke. Aku memang dah tak sanggup lagi dah bosku, nak meranduk air tinggi-tinggi pakai pinggang tu. Kalau dulu gagah lagi, boleh lah. Sekarang dah tak gagah dah. Okey, jadi rezeki aku hari ni bosku. Ini dia. Mantap jiwa. Mantap jiwa ni bosku. Inilah rezeki aku hari ni. Siakat rempit, seko. NJ rempit, seko. Aku rembat je bosku. Ni siakap monster seko. Sampai kangkang mata aku. Tapi pasal dia kena kat bawah ni. Kan. Kalau kena kat mulut, mungkin tak kangkang. Pasal kena kat bawah tu. Tak bol kat mulut tu yang dia kangkang tu. Tapi Alhamdulillah. Rezeki mantap.
Alhamdulillah.